Amboi, amboi, amboi. Sorry cikgu, sorry. Ish, macam main je hampa ni. Tin tu daripada hampa buat bola, baik hampa buang tin tu kat tong kita semula tu. Ada faedahnya juga. Faedah? Ni kan sampah cikgu. Ya, memanglah sampah. Tapi sampah-sampah macam tu kita boleh kitar semula. Kita semula tu apa cikgu? Ish, hampa ni. Kan ada tajuk pasal kita semula ni dalam buku teks geografi tingkatan 3. Betul tu. Kita semula bermaksud memungut, mengasingkan dan mengolah semula bahan buangan ataupun sampah untuk menghasilkan barangan yang baru. Cikgu, sekolah kita kan ada tempat kita semula kat sana tu. Ya, betul. Jom kita pergi sana. Inilah tempat kita semula tu. Okey, ada 3 elemen kita semula yang dikenali sebagai 3R. Siapa pernah dengar istilah 3R ni? Pernah cikgu. 3R. Reduce, reuse, recycle. Bagus Zaim. Okay, R yang pertama ialah reduce. Reduce bermaksud mengurangkan. Okay, kita kurangkan penghasilan bahan buangan dengan mengurangkan penggunaan sumber semula. Jadi, sebagai contoh kita menggunakan sapu tangan untuk menggantikan penggunaan tisu. Saya tahu. R yang kedua, reuse. Kita boleh guna sesuatu barang tu secara berulang kali untuk mengelakkan penghasilan sampah. Cikgu, R yang ketiga recycle kan? Tak asingkan barang yang jenis dan hasilkan produk atau barang yang sama jenis atau barang yang baru. Ya, betul tu. Siapa boleh bagi contoh kepada cikgu amalan kita semula atau amalan 3R yang boleh kita praktikkan dekat sekolah? Cikgu, kita boleh gunakan email untuk mengurangkan penggunaan kertas. Cikgu, kita boleh bawa bekas makanan sendiri untuk bungkus makanan kat kantin ataupun kat mana-mana kedai. Cikgu, kita boleh guna semula botol plastik ni jadi pasu hiasan atau bekal alat tulis. Cikgu, kita boleh gunakan tai terpakai untuk jadikan hiasan tanaman atau kraft tangan yang menarik. Pandailah hampa ni, terbaik sangat. Cikgu, penting ke kita semula ni? Pentinglah. Ada banyak kepentingan amalan kita semula ni. Antaranya ialah... Kepentingan yang pertama ialah kita boleh menjimatkan sumber semula jadi apabila mengurangkan, mengguna semula dan mengitar semula sumber. Yang kedua, dapat mewujudkan persekitaran sihat. Ketiga, kita dapat mengurangkan masalah pencemaran apabila sisa diurus dengan sistemik. Keempat, hasil kita semula dapat menjana pendapatan. Akhir sekali, dapat mengurangkan kesan rumah hijau melalui proses kitar semula. Dapat duit ke cikgu? Wah, dapat duit. Nak join tak? Jom, lepas ni kalau nak buang sampah tu, kita hasilkan ikut bahan yang boleh kita semula kita bawa ke sini. Sampah pun kurang. Persekitaran pun bersih. Duit pun dapat. Ingat, lepas ni kalau nak buang sampah, kena fikir dahulu sebelum buang. Baik.